Membangun Ummah Madani diangkat sebagai tema sambutan Malam Hijrah 1447 Hijrah peringkat Negeri Sabah tahun ini. Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins, Datuk Jumain Abdul Ghani berkata sambutan tersebut bukan sekadar acara tahunan, sebaliknya memberi penekanan kepada usaha membentuk masyarakat Islam yang progresif, berilmu dan bersatu padu. Antara pengisian utama termasuk ceramah agama oleh penceramah terkenal Datuk Kazim Ilyas serta penyampaian anugerah khas kepada individu, masjid, surau, agensi dan institusi Islam yang cermelang dalam pengurusan serta sumbangan masyarakat. Majlis doa selamat serta bacaan doa akhir dan awal tahun hijrah akan diadakan pada malam esok di Masjid Negeri sebagai pembuka tirai sambutan. Acara kemuncak berlangsung Jumaat ini di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Mana-mana yang ada di sekitar Kota Kinabalu ini kita sama-sama jemput hadir di Masjid Negeri dan juga SICC untuk meramaikan lagi sambutan ini pada tahun ini. Datuk Jumain menyatakan demikian kepada pemberita selepas menjadi tetamu rancangan Kamiba ini di studio TV RTM Kota Kinabalu. Lebih 3,000 orang dijangka memeriahkan sambutan yang akan diserikan dengan kehadiran Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman dan Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur.